Aku singgah R&R Genting Sempah yang lama tu sebab dah mengantuk sangat. Jam hampir 2 pagi. Jalan karak sunyi, kabus nipis. Aku niat nak solat sekejap, tenangkan diri sebelum sambung drive. Surau lelaki kosong. Lampu menyala, kipas pusing perlahan. Bau karpet lama, campur bau hujan. Aku ambil wuduk, air sejuk sampai kebas tangan. Masuk surau, aku perasan sejadah depan sekali terbentang, tapi tak ada orang. Aku fikir mungkin orang keluar kejap. Aku berdiri saf belakang, angkat takbir. Mula rakaat pertama, semua normal. Cuma satu benda, bunyi kipas macam jauh, tak sekuat tadi. Macam aku solat dalam ruang lain. Masuk sujud kedua, aku dengar bunyi orang betulkan kain. Perlahan, dari depan. Macam orang rukuk lama-lama. Aku anggap ada orang solat sama. Bila bangun rakaat kedua, aku perasan bayang depan aku bergerak dulu sebelum aku bergerak. Aku berhenti sekejap. Bayang tu sambung bergerak, lepas tu baru hilang. Jantung aku laju, tapi aku teruskan solat. Tak nak putus. Masa duduk tahiyat, tiba-tiba bau wangi kuat. Bukan bau minyak atar biasa, bau manis berat sampai buat kepala pening. Aku pandang bawah sikit. Sejadah depan aku ada lekuk macam orang sedang duduk atasnya. Aku tak angkat kepala. Aku terus bagi salam laju. Bila aku pandang depan, sejadah tu rata semula, kosong, tak ada sesiapa. Aku bangun nak keluar. Masa tu aku dengar orang berdehem betul-betul belakang aku. Jarak dekat, terlalu dekat. Aku tak toleh. Aku terus jalan keluar surau. Dekat pintu, aku tersalah pandang cermin tingkap surau. Dalam pantulan, aku nampak aku berdiri seorang, tapi ada satu bayang berdiri betul-betul di tempat saf depan. Tadi, tinggi, tak jelas muka. Aku terus buka pintu dan keluar. Sampai luar, bunyi highway kuat balik. Lampu terang. Semua rasa normal semula. Aku duduk dalam kereta lama sebelum sambung drive.